Ialah rusa ubi, iaitu spesies yang berjaya dibiarkan oleh Zoo Taiping dan naik safari. Cara utama bagi rusa ubi adalah rumput, daun dan buah-buah. Cita, bukan cita. Mami ada dua, dan berat 27 hingga 70 bersebelahan pula menempatkan sejumlah rusa bawean Indonesia. Makanan ruci haiwan yang berasal dari benua Afrika. Antara dia ada di bawah buku. Jadi kalau di belakang itu bentuk dia. Tengok tu. Jirafah seletik kakak sikit. Wah, ayam. Dia tidur ke? Tapi dia tak tidur malam. dan tangkas memanjat pokok serta mampu berlari dan berenang dengan Pekan pameran bagi angsa putih antara haiwan terbesar di dunia. Berat seekor badak sumbu putih mencecah 3 tan dan saiz kira-kira 3 berkurang menjadi ikon atau simbol logo Zoo Taiping and Night Safari di Perak, iaitu seladang. Seladang banyak terdapat di India dan dikenali sebagai bison India. Salah satu pameran yang menarik di Zoo Taiping and Night Safari ialah pameran gajah Sungai Perak. Gajah adalah haiwan yang gemarkan air kerana mereka suka mandi dalam cuaca panas.